What the best food in Malaysia? Tidak ada satu pun makanan terbaik di Malaysia. Beberapa makanan popular termasuk nasi lemak, roti canai, laksa, dan nasi kandar. Ini memang tak siap ada AI voice assistant. So yang aku tengah pakai sekarang ni Smart Glass. Yang ni Smart Glass AIMB V3. Apa tengok? Ni bingkai dia. Tak besar mana pun. Kalau pakai biasa, orang tak tahu kata kita pakai Smart Glass. Kalau tengok kat atas ni dia ada button untuk kita nak tekan lah. Kalau hampa tekan lama-lama dalam 2 second, hampa boleh sembang dengan voice assistant. Kalau tekan sekali untuk play and pause. Kalau tekan 3 kali untuk kita nak volume up lah. Dan hampa nak jawab call pun boleh juga. Hampa tekan sekali untuk nak jawab call. Dan Smart Mata ni harga sangat-sangatlah berbaloi lah. Aku ingatkan harga dia sampai riban-riban ataupun ratus-ratus. Ini harga tak sampai pun 100. Memang murah. Siap ada lagi cermin jernih, okey. Yang ni cermin hitam. So boleh buka, hampa nak tukar yang warna putih ataupun hitam ni. So macam aku ni, aku nak pakai warna hitam lah. Bawa style kan. Kalau malam, aku boleh tukar. Untuk nak charge dia menggunakan jenis Type-C. Hampa boleh cucuk kabel kat bawah ni. Ada tempat Type-C. Speaker dia pula ada dekat bahagian telinga ni. So tengok baik kalau hampa nak dapatkan Smart Glass ni. Aku dah sediakan beg kuning kat bawah.